Long Tiger rogol isteri orang dijel 12 tahun, 5 sebatan, kalau ambil gambar aku baling selipar, demikian ugutan lelaki etnik Rohingya yang dikenali sebagai Long Tiger, selepas dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan 5 sebatan oleh Mahkamah Session di sini, hari ini kerana didapati bersalah merogol wanita berstatus isteri orang 4 tahun lalu. Hakim Irwan Swinburne menjatuhkan hukuman itu terhadap Long Tiger atau nama sebenarnya Abdul Hamid A.B. Hamid, 36, selepas mahkamah mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes dihadapinya. Dalam penghakimannya, Irwan berkata, alasan keputusan ini ialah mahkamah mendapati pembelaan daripada tertuduh lebih kepada bersifat penafian semata-mata. Sepanjang perbicaraan berlangsung, pihak pendakwaan memanggil 7 saksi. Mengikut pertuduhan, Long Tiger didakwa merogol wanita berusia 19 tahun ketika kejadian di sebuah rumah di Taman Srijaya, Bukit Gambir, Tangkak antara 1 tengah hari dan 2.05 petang, 26 September 2019. Oleh itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376, 1, Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya, Muhammad Arif Marzuki mencadangkan mahkamah mengambil kira kepentingan awam serta kesalahan dilakukan tertuduh sangat serius hingga meninggalkan kesan trauma. Pada prosiding itu, mahkamah memutuskan hukuman penjara dikenakan ke atas Long Tiger berkuat kuasa dari tarikh ditangkap, 7 Ogos 2021. Ketika ini, Long Tiger sedang menjalani hukuman penjara 4 tahun yang diputuskan Mahkamah Majistret Tangkak tahun lalu atas kesalahan mengikut Seksyen 388 Kanun Keseksaan. Ini bermakna, bapa dua anak itu perlu menjalani hukuman mengikut Seksyen 388 terlebih dahulu dan diikuti Seksyen 376, 1, pada 20 Januari lalu 2022. Long Tiger dijatuhkan hukuman penjara 12 bulan oleh mahkamah sama kerana melarikan diri daripada tahanan pada jam 11.55 pagi, pada 15 Disember 2021. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 224 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun, atau denda atau keduanya sekali. Selain itu, Mahkamah Tinggi Muar pada 1 Jun 2022 membatalkan perintah melepas tanpa membebaskan Long Tiger yang dibuat oleh Mahkamah Majistret Tangkak pada 17 Mei. Perintah itu dibuat selepas mahkamah mendapati terdapat kekhilafan sewaktu perintah berkenaan dikeluarkan bagi tuduhan mengikut Seksyen 388 Kanun Keseksaan.